Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pembahas dan saya ucap terima kasih juga kepada rakan-rakan jawatan kuasa yang sebenarnya sealiran pemikiran dengan ahli-ahli yang berhormat, kerana jawatan kuasa kita maklum terdiri daripada blok kerajaan dan juga pembangkang. Jawatan kuasa ingin menegaskan bahawa program SARA merupakan antara inisiatif untuk menangani kos sara hidup terbesar. Jumlah keseluruhan peruntukan STR dan SARA sebanyak 15 bilion bagi tahun 2026, termasuk 8 bilion khusus untuk program SARA. Program ini bukan lagi bersifat kecil atau bersifat percubaan, tapi telah menjadi instrumen utama kerajaan dalam membantu rakyat menghadapi kos sara hidup. Peningkatan bilangan penerima daripada sekitar 700,000 pada tahun 2024 kepada 5 juta orang pada tahun 2025 dan seterusnya 8.1 juta penerima bulanan pada tahun 2026 menunjukkan komitmen kerajaan. Oleh itu, jawatan kuasa berpandangan bahawa perluasan sekarang ini perlu diseimbangkan dengan peningkatan kualiti pelaksanaan. Semakin besar sesuatu program, semakin besar tanggungjawab untuk memastikan tadbir urusnya mantap dan sistem penyampaiannya sentiasa diperkemas sebagaimana yang disebut oleh rakan-rakan pembahas tadi. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan dapatan jawatan kuasa, kadar penggunaan program SARA mencecah antara 96 hingga 98% di kebanyakan negeri seperti Terengganu, Kedah dan Kelantan. Ini merupakan petunjuk yang amat positif dan membuktikan bahawa majoriti penerima memahami kaedah penggunaan bantuan melalui MyKad dan dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk membeli barangan keperluan asas. Jawatan kuasa mengiktiraf bahawa kaedah ini berjaya mengurangkan ketirisan serta memastikan bantuan digunakan untuk tujuan yang sepatutnya. Namun demikian, kadar penggunaan yang tinggi tidak bermakna tiada kelemahan yang perlu diperbaiki. Sebaliknya, kejayaan inilah yang mewajarkan usaha penambahbaikan supaya manfaat program SARA dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat. Tuan Yang di-Pertua, isu paling utama yang diperhatikan oleh jawatan kuasa ialah penyertaan koperasi dan peruncit kecil sebagai rakan niaga SARA yang masih rendah. Kita perlu mengakui bahawa kedai runcit kecil bukan sekadar entiti perniagaan. Di banyak kawasan luar bandar dan pedalaman, mereka merupakan institusi komuniti. Mereka lah tempat penduduk membeli beras apabila hujan lebat. Mereka lah tempat warga emas mendapatkan keperluan harian tanpa perlu menempuh perjalanan yang jauh. Malah ada antara mereka yang memberi kemudahan hutang kepada pelanggan yang dikenali apabila berdepan kesempitan hidup. Apabila program SARA tidak dapat disertai secara meluas oleh kumpulan ini, timbul persoalan tentang kesaksamaan akses kepada manfaat program. Jawatan kuasa berpandangan bahawa perlu ada pendekatan yang lebih agresif untuk membawa koperasi, khususnya co-op-mart serta peruncit kecil menyertai program SARA. Usaha mengenal pasti rakan niaga tidak boleh bersifat pasif dengan hanya menunggu permohonan diterima. Sebaliknya, kementerian dan agensi pelaksana perlu turun padang, mengenal pasti premis yang berpotensi dan membantu mereka memenuhi syarat penyertaan. Perbahasan ahli-ahli yang berhormat turut menyentuh kebimbangan bahawa pelaksanaan program SARA dilihat lebih menguntungkan pasaraya besar dan rangkaian peruncit utama. Jawatan kuasa memahami bahawa perkara ini berlaku kerana pemain besar mempunyai kelebihan dari segi teknologi, modal, logistik dan sumber manusia. Namun begitu, jika keadaan ini dibiarkan berterusan, ia boleh menyebabkan limpahan ekonomi daripada peruntukan bantuan kerajaan tertumpu kepada segelintir pihak sahaja, sedangkan peniaga kecil yang menjadi nadi ekonomi setempat tidak mendapat manfaat yang sepatutnya. Kita tidak mahu program yang bertujuan membantu rakyat akhirnya memberi kesan sampingan yang melemahkan daya tahan perusahaan kecil. Tuan Yang di-Pertua, satu lagi isu yang kerap dibangkitkan semasa sesi libat ialah kelewatan proses kelulusan permohonan. Sebahagian peniaga memaklumkan bahawa mereka terpaksa menunggu dalam tempoh yang panjang tanpa kepastian status permohonan. Keadaan ini menyebabkan ramai yang hilang minat untuk menyertai program. Jawatan kuasa berpandangan bahawa sasaran kelulusan, ini pun ada disebut oleh ahli yang berhormat, mestilah dalam tempoh 2 minggu perlu dipatuhi dan tidak boleh lebih. Yang ini mesti konsisten. Penggunaan platform digital kerajaan sedia ada serta penyelarasan antara agensi perlu diperkukuh bagi mengurangkan karenah birokrasi. Bagi peniaga kecil, masa adalah wang. Semakin lama kelewatan berlaku, semakin tinggi kos yang terpaksa ditanggung. Jawatan kuasa juga ingin menarik perhatian Dewan terhadap isu modal pusingan, disebut juga oleh ahli-ahli yang berhormat yang berbahas. Bagi peruncit besar, menyediakan stok dalam jumlah yang besar mungkin tidak mendatangkan masalah. Tapi bagi peniaga kecil ialah satu masalah. Sekiranya bayar balik mengambil masa yang lama,
Mereka mungkin berdepan kesukaran untuk menambah stok, membayar pembekal atau menampung kos operasi harian. Justru sure supaya tuntutan bayaran balik diselesaikan dalam tempoh tidak melebihi 1 minggu, perlu diberikan perhatian serius. Pembayaran yang cepat bukan sahaja membantu aliran tunai, malah meningkatkan keyakinan peniaga untuk terus menjadi rakan niaga SARA. Tuan Yang di-Pertua, kita juga tidak boleh menafikan bahawa transformasi digital merupakan keperluan masa kini. Penggunaan sistem point of sale (POS) dan pembayaran digital tidak dapat meningkatkan kecekapan dan ketulusan transaksi. Namun, transformasi digital tidak dilaksanakan secara inklusif. Masih terdapat peniaga kecil yang kurang mahir menggunakan teknologi. Masih terdapat kawasan yang mengalami kecapaian internet yang lemah. Oleh itu, jawatankuasa mencadang supaya latihan, bantuan teknikal dan subsidi perolehan peralatan disediakan bagi memastikan tiada pihak yang tercicir dalam arus pendigitalan. Tuan Yang di-Pertua, isu tadbir urus turut mendapat perhatian yang meluas. Program yang melibatkan jutaan penerima dan peruntukan berbilion ringgit memerlukan tahap accountability yang tinggi. Aspek pelantikan agensi pelaksana, kadar cas transaksi dan mekanisme pemantauan hendaklah sentiasa dinilai dari semasa ke semasa. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan tetapi untuk memastikan nilai terbaik. Tuan Yang di-Pertua, 1 minit, ada lagi 5 poin. Silakan. Jawatankuasa berpandangan bahawa kerajaan perlu mempertimbangkan mekanisme pelaksanaan yang lebih berdaya tahan, termasuk kemungkinan melibatkan lebih daripada satu agensi pelaksana. Pendekatan sedemikian boleh mengurangkan kebergantungan kepada satu pihak serta meningkatkan daya tahan sistem dalam jangka panjang. Beberapa ahli yang berhormat turut membangkitkan isu mengenai peranan Yayasan MyKasih. Jawatankuasa berpandangan bahawa pengalaman dan kepakaran yang dimiliki dalam pelaksanaan program SARA perlu dihargai. Namun begitu, memandangkan skala program yang semakin membesar serta melibatkan fungsi kebajikan awam yang kritikal, tadi ada yang sebut proses peralihan daripada MyKasih kepada agensi kerajaan, kerajaan perlu meneliti secara berperingkat ke arah memperkukuh kapasiti agensi kerajaan untuk mengambil alih peranan tersebut pada masa hadapan. Langkah ini penting bagi menjamin kelestarian, kesinambungan serta kawalan strategik kerajaan terhadap pelaksanaan program bantuan berskala nasional. Tuan Yang di-Pertua, sesungguhnya jawatankuasa tidak melihat 17 syur yang dikemukakan ini sebagai kritikan terhadap mana-mana pihak. Sebaliknya, syur-syur ini merupakan manifestasi semangat semak dan imbang yang konstruktif demi memperkukuh dasar kerajaan. Program yang baik perlu sentiasa ditambah baik, pelaksanaan yang berjaya perlu sentiasa diperkasakan, keperluan rakyat yang berubah perlu sentiasa diambil kira. Akhirnya, kejayaan program SARA bukan sekadar diukur melalui jumlah peruntukan atau bilangan penerima. Kejayaannya diukur melalui kemampuan seseorang. Itu seseorang ibu menyediakan makanan untuk keluarganya. Kejayaan diukur melalui kemudahan seorang warga emas mendapatkan keperluan asasnya tanpa menempuh perjalanan jauh. Kejayaan juga diukur melalui keupayaan seseorang peniaga kecil meneruskan kelangsungan perniagaan hasil limpahan manfaat program kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, dengan mengambil kira semua dapatan, pandangan ahli-ahli yang berhormat dan syur yang telah dikemukakan, jawatankuasa berharap agar program SARA akan terus diperkukuh sebagai instrumen perlindungan sosial yang lebih inklusif, cekap, telus dan mampan. Semoga segala usaha yang dilaksanakan akan memberikan manfaat yang sebenar kepada rakyat, memperkukuh ekonomi komuniti setempat serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan institusi negara dalam menyampaikan bantuan secara berkesan. Dengan itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli jawatankuasa dan semua ahli berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ini serta semua pihak yang telah memberi kerjasama sepanjang menyediakan penyata jawatankuasa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat, dengan selesainya Yang Berhormat Tenggara menjawab, maka selesai sesi penerangan yang kedua.